Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana keadaan ayah Cik Nasir sekarang ini? Sudah sembuh ke dari sakitnya? Belum lagi, Tuan. Tapi Cik Nasir, teruk sakitnya itu. Kenapa tak dihantar ke bandar untuk berubat? Di sana banyak kemudahan untuk berubat. Memang saya nak buat begitu. Maklumlah, di kampung kita ni apa pun tak ada. Tapi dia tak mau. Jadi siapa yang menjaganya? Latifah, tunang adik saya Zainal. Oh ya, Latifah. Baguslah kalau begitu. InsyaAllah saya akan tolong doakan mudah-mudahan lekas sembuh sakitnya. Baiklah, terima kasih Tuan. Terima kasih. Baiklah Cik Nasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Tok Pengulu. Kata Cik Nasir, tadi ada perkara yang anda cakapkan. Ya. Sudahkah Tok dapat surat yang saya suruh Tok ikhtiarkan tu? Saya Pengulu. Kalau saya kata boleh tu, mesti boleh. Cik Nasir jangan bimbang. Siap saya surat tu, saya nanti datang ke rumah. Terima kasih. Terima kasih Tok. Saya tak akan lupa budi baik Tok. Bagaimana dengan keadaan orang tua tu? Makin bertambah teruk Tok. Ada surat datang dari Zainal Latifah. Tak ada ya. Agaknya dia sibuk lah ya. Kerana menghadapi peperiksaan akhirnya. Tak mengapalah. Asalkan duit yang dikirimkan oleh Abang Nasir kau tu sampai ke tangannya. Sudahlah. Aduh. Ayah tahu Zainal sangat sayang pada kau, Latifah. Pah pun sayang pada Abang Zainal, ayah. Dan Pah berdoa, semoga Abang Zainal berjaya di dalam pekerjaannya. Ayah ingin melihat kau bersanding di atas pelami. Iyalah, ya. Pergilah kau tidur. Kau pun dah letih. Baiklah, ya. Baru balik, Bang? Ya. Kakak kau dah tidur? Dah, Bang. Besok sajalah basuh semuanya itu, Latifah. Kau pun dah letih nampaknya. Pergilah tidur ya. Baiklah, Bang.
seorang kau tu? Dapatkah tu? Bukankah aku penghulu kampung ni? Hitam aku buat, putih pun aku boleh buat. Ha, ini dia. Bagus tu. Tok jangan bimbang. Habuan tu mesti ada. Apa? Mira, duduk. Ya. Dengar baik-baik, Mida. Petang nanti abang akan bawa Latifah ke bandar. Kau pujuk orang tua nak mampus tu. Suruh dia cap jari di sini ya. Baik, Bang. Ini ada lagi 2 pujuk surat. Satu dari Zainal pada Latifah. Satu lagi untuk kau. Di mana tu dapat? Aku dapat daripada awang postman. Tadi aku nak kemari. Betul tu, untuk Latifah. Ya. Bang. Tanah ayam kau yang di sebelah sempadan tu, kenapa kau biar begitu saja? Dah naik semak pun. Saya dah suruh budak Latifah, bebaskan, apa khabar? tapi dia orang tu sibuk lah. Itulah, inilah, dan macam-macam cerita lagi tu. Ini tak lain dari surat mendesak saya menghantar duit yuran sekolah dan asramanya. Tak usah kau harap satu sen pun dari aku, Zainal. Kenapa, Zainal? Tak ada apa-apa, Man. Tapi aku lihat kau menung saya beberapa hari ini. Hati aku risaulah. Surat dan wang dari ayahku pun tak datang-datang. Aku pun tak tahu apa yang terjadi. Bukan surat dari tunang kau yang kau risaukan? Tak usahlah kau tanya perkara itu, Man. Okey, jangan marah. Aku cuma bergurau saja. Tapi kau mesti ingat, Zainal. Peperiksaan pengat akhir dah dekat. Kalau kau asyik termenung begini, nanti tak lulus. Baru menyesal. Aku ingat aku terpaksa balik ke kampung untuk melihat ayahku. Nanti kita boleh cakap perkara ini. Habiskan dulu catatan yang kita nak buat. Baiklah. Untuk siapa ni, Abang Nasir? Untuk kau lah. Pak ingat untuk Kak Mida. Pak tak maulah, Abang Nasir. Nanti. Rantai ini ialah hadiah dari aku kerana kau bersusah payah menjaga ayah. Tapi ingat, jangan beritahu sesiapa. Walaupun kakak Mida. Dia terkuat cemburu. Nanti dia sayang bukan-bukan pula. Tapi tentu Kak Mida akan tanya. Dan Abang Nasir tak beli apa-apa untuk dia. Kalau dia tanya, barulah kau beritahu. Nanti aku tahulah menjawabnya. Untuk dia, aku belikan anting-anting. Encik Teli kasih nyonya pakai cantik. Okey. Ya. Bawa anting-anting itu kemari ya. Baik. Nampaknya malam baru kita sampai ke rumah, Pak. Malam? Ya, kita singgah di restoran. Makan-makan dulu. Ada penceragam yang terkenal bermain di sana.
saja hingga ku rasa di nirwana. Bila udara teman bersenda, gelak ketawa setiap masa. Pipi dicuri merahlah jadinya. Ku rasa sakit tak mengapa. La 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 la. Kini ku dah dewasa. Wajahku yang cantik jelita. La 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 la. Aku disayang-sayang, dipuja, dirindu, dicinta. Kini ku beri kasih abadi. Janganlah pula disia-sia. Nanti kecewa hatiku merana. Susahlah kanda merayunya. La 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 la. Kini ku dah dewasa. Wajahku yang cantik jelita. La 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 la. Aku disayang-sayang, dipuja, dirindu, dicinta. Ku beri kasih abadi. Janganlah pula disia-sia. Nanti kecewa hatiku merana. Susahlah kanda merayunya. Ada apa, Bang? Latifah, kakak kau tak ada bertanya apa-apa tentang rantai ini? Tak ada, Bang. Latifah. Masih ada apa ni? Latifah, takkanlah kau tak faham lagi. Tak usahlah takut ya. Kakak kau di kedai, dia lambat.